Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni kita akan buat kapal terbang kertas dari A sampai Z semua. Lepas tu kita akan ada buat pertandingan. Buat pertandingan, siapa yang paling jauh dia akan menang. Faham? Bahan yang kita perlukan untuk buat kapal terbang kertas hanyalah satu. Apa ni? Apa ni? Kertas A4. Saya tunjuk macam mana nak buat. Okey. Kita ambil satu kertas. Lepas tu, ni tengok betul-betul. Nanti ayah tak ajar dah. Mula-mula depan ni kita samakan dia. Samakan dia. Kita samakan dia dulu. Faham tak? Okey, samakan dia. Samakan dia dulu. Lepas pada tu, lepas samakan dia ni semua, buka macam ni. Lepas tu lipat dia. Lipat macam ni. Buat macam ni dulu. Lipat dia macam ni. Lepas tu buat macam ni. Yang ni pergi kat bawah. Lepas tu yang ni pergi kat bawah. Lepas tu yang ni pergi lipat kat bawah macam ni. Buat macam ni. Lepas tu buat macam ni. Lipat pula macam ni sekali. Lepas tu buat macam ni pula. Faham? Faham? Ya ke? Ya. Slow je faham. Okey. Lepas macam ni. Ni lipat ni kena tajam-tajam betul-betul tau. Kalau tak tajam, dia tak pergi jauh. Tak pergi jauh. Okey, macam ni. Okey. Lepas tu lipat macam ni. Okey. Lepas tu buat macam ni. Macam ni. Lepas tu macam ni. Faham? Buat tajam-tajam macam ni. Baru dia boleh pergi jauh. Okey. Dah siap. Ayah punya dah siap. Tapi tak pandai. Nantilah ayah ajar. Okey, macam ni. Siap dah kapal terbang ayah. Ayah. Okey. Nah, ayah punya. Okey, mula-mula kita tengok Iman yang buat dulu. Jadi ke tak jadi? Sabar, buat betul-betul. Duduk baik-baik. Okey. Yang Ilham buat pula macam mana? Cantik ke tak cantik? Jadi ke tak jadi? Ni lipat dua je ni. Ni dia lipat dua macam ni. Macam ni. Ni yang kat atas. Kat atas. Lepas tu lipat dua macam ni. Ni kenapa tak tajam ni? Dia kena tajam. Ni. Okey. Macam ni kan? Lepas tu buka macam ni. Ni pula. Tu. Lipat macam ni pula. Macam ni. Siap. Dah siap dah Ilham punya. Macam ni. Ni Ilham punya. Kita tunggu yang Irfan pula. Irfan pula buat. Irfan ayah kena ajar. Ayah ajar okey? Boleh tak ayah ajar? Okey, ayah ajar okey.
Okey, dah siap. Dah siap Ifan punya. Wow, Ifan lagi cantik. Okey, dah siap semua. Yeay. Okey, tiba masanya untuk kita bertanding. Tanding tu apa? Bertanding tu apa? Tanding tu apa? Kita ni lah lawan. Lawan. Siapa paling jauh? Siapa paling jauh dia akan menang. Kita tengok yang Iman punya. Lepas baling tak boleh ambil tau. 3 je kat situ. Nanti kita ambil. Okey, dengan kiraan 1, 2, 3. Kapan ke belakang? Ke belakang. Jangan ambil, tak boleh. Okeylah, boleh ambil. Okey, boleh ambil. Balik. Orang balik ke depan, dia pergi ke belakang pula. Apa hal? Ada. Okey, 1, 2, 3. Okey, Iman kat situ. Okey, yang kedua, Ilham. 1, 2, 3. Situ je. Okey, dah. Tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Okey, Ifan pula. 1, 2, 3. Tak boleh ambil. Okey. Adik nampak. Okey, ayah pula. 1, 2, 3. Wow, ayah nombor 1. Okay, jom kita tengok. Kita tengok siapa boleh nombor 1. Ni, ialah ayah nombor 1. Ilham nombor 2. Iman nombor 3. Ifan nombor 4. Yeay! Okey, dah habis dah kita punya aktiviti yang pertama. Jadi, pemenangnya adalah nombor 1, Ayah. Nombor 2, Ilham. Nombor 3, Iman. Nombor 4, Ifan. Okey, aktiviti pertama dah habis. Nanti kita sambung aktiviti kedua. Siapa yang sukakan konten macam ni, sila like, subscribe dan share video ni. Nantikan episod yang kedua. Bye-bye.